Ada butang bercakap. Imagine korang boleh jadikan ni sebagai mikrofon sebab dekat sebelah lubang charging korang boleh nampak dia ada lubang mikrofon. So korang bayangkan, lepas tu korang boleh terus bercakap. Dia boleh link directly dengan phone korang. Cantik sangat-sangat. Tengok design dia. Very futuristic bagi aku. Imagine dah pakai Nothing Phone 3. Handphone yang nampak sangat futuristic. But apa yang missing sekarang adalah earphone yang boleh match dengan estetik ni. So, aku nak tunjuk kat korang satu earphone yang dia bagi aku lain dari yang lain. Dia tak semua earphone ada function ni. Dekat tangan aku ada Nothing Ear 3. Basically, Nothing pun ada buat earphone tau. Memang ada banyak gila earphone dari Nothing ni yang aku dah buat review. Yang ini model diorang yang paling latest. Dia bukan entry level tapi dia earphone yang bagi aku premium sebab dia support high res audio, wireless, LDAC. And lagi satu, dia ada function yang korang bayangkan. Boleh jadikan mikrofon dekat dia punya earphone, dia punya battery case dia. Jap, sebelum tu ikut aku unbox sama-sama dulu. Macam biasa, apa yang aku suka dengan Nothing punya produk ni, dia punya kotak dia punya cara unboxing dia lain sikit tau. So macam korang kena buka dari sini and korang kena koyakkan macam ni. Jap, korang tarik macam ni. Tengok, dah habis barulah korang buka macam ni. And the first thing korang akan nampak adalah macam ni. So kita keluarkan Nothing Ear 3 dulu. Aku nak tunjuk kat korang apa yang actually korang akan dapat once dah beli. So kat dalam korang akan nampak macam ni. So a quick start guide. Macam biasa dah ada a bunch of manual. Aku tahu korang tak baca pun nanti. Dalam masa yang sama juga akan dapat ear tip macam-macam size. So dia silikon, ada size XS, small dengan large. So macam biasalah, korang boleh match dengan korang punya telinga. At the same time juga, untuk charging juga akan dapat USB Type-C. Yang specialnya dia Type-C to Type-C tau. And aku suka dia punya very detail dia. Dia punya kepala dia petak and ada perkataan Nothing kat situ. Itu pun kalau korang perasan lah. Memang nice sebab Nothing ni dia very detail tau. And this is it. Kita unboxing, buka dari paperweight dia. Paper pula. And this is it. Nothing Ear 3 yang paling latest. So, first impression aku agak berat sebab material buat dia dari like actual besi tau. Aluminium. Kot. Macam tu. Dia berat lah. Dia bukan plastik feeling. Cuma atas dia je plastik. And dekat sini, nampak tu? Ada butang bercakap. Imagine korang boleh jadikan ni sebagai mikrofon sebab dekat sebelah lubang charging korang boleh nampak dia ada lubang mikrofon. So korang bayangkan, let's say lepas ni kan, kalau korang nak macam bercakap buat konten, korang pakai and korang directly bercakap macam tu. So nanti aku akan buat macam review lah macam mana bunyi dia, actual bunyi dia. Ini pula dekat bahagian bawah. Ini atas tepi. And korang boleh buka macam ni je. 1, 2, 3. Cantik sangat-sangat. Tengok design dia. Very futuristic bagi aku. So macam biasa, let's say kalau korang dah ada Nothing phone dah kan, once korang buka je, I assume dia nanti automatic lah dia keluar. Lepas tu, before aku pakai, aku nak tunjuk kat korang secara close up macam mana bentuk dia. So korang boleh tengok, very detail tau. Aku suka dengan produk Nothing ni sebab dia sangatlah minimalis. Korang tengok, transparent. Dekat dalam korang boleh nampak Ear 3 punya perkataan. Ini macam mana keadaan dekat dalam dia punya ear tips. Macam tu. Lepas tu ada charging plate kat sini. So korang just masukkan macam ni je, menggunakan magnet. So korang just boleh tarik macam tu. And then dia guna magnet je macam tu. Tutup. Once korang buka, dia automatic detect. Nampak tu? Ear 3. So korang tekanlah connect macam ni. So dia akan start detect. Korang boleh start pakai lah. So aku akan enable allow and pair macam biasa. Lepas tu aku akan start pakai. Ini first impression aku pakai tau. Okay. Ringan, sangat selesa. Nothing unusual. Okay. Dia punya noise cancellation tu macam instant deactivated. So aku hold lama-lama.
Not bad. So bila mula-mula korang pakai kan, ini yang dia akan keluar dekat phone korang. Yang mikrofon tu dipanggil sebagai super mic. So with the push of the button, bila korang pegang, korang tekan, dia boleh auto record korang punya suara. So yang ni nampak tu, dia ajar korang macam mana nak set up. Lepas tu tekan next. Using super mic, dia siap ajar macam mana nak enable. So korang press and hold top, release. Okay, dah faham. Lagi satu, dia juga boleh support essential space tau. Meaning let's say kalau tiba-tiba korang ada macam some idea malas nak menaip kan. So korang instantly ambil ni, ya kan? Hold, lepas tu korang boleh terus bercakap. Dia boleh link directly dengan phone korang. Which is bagi aku sangat jimat masa lah kan. So aku nak, macam biasa aku nak update dulu before aku boleh pakai betul-betul. So aku tengah duk update lah. So meaning earbuds ni pun tengah duk charging. So dia pun sekarang tengah, dia suruh aku charging dulu sebab obviously aku baru buka kan. So aku nak charge dulu. And macam biasa, let's say kalau korang nak tengok review lebih lanjut, aku akan start pakai experience. Once aku dah pakai, aku akan bagi like review macam mana feeling dia, adakah dia berfungsi benda ni. So macam biasa, let's say kalau korang nak tengok lebih banyak lagi review, jangan lupa stay tune, jangan lupa follow, jangan lupa komen. And macam biasa, stay tune for next video. Macam